Hi guys, Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. It's Aira. So guys, hari ni kita akan main game Scary Tower. Yeay. Dengan kata Scary Tower ni dia keluar game ni waktu bulan Ramadan. So dia akan simpan. Jadi, tanpa buang masa, jomlah kita start. Allah. Banyak kali kena jump scare. Jom kita masuk yang ni. Okay. Yang ni korang jangan risau. Ni korang akan kena jump scare tapi hantu tu tak akan makan korang. Faham? Okay. So, mari kita main macam biasa. Kyok. Okay, dengar ni. Signing can dismiss the rewards of fasting. Melakukan dosa dapat mengurangi pahala. Gosip. Bad lah. Nampak ni. Hantu. Dia takkan makan korang. So, dia akan ikut. Tapi dia takkan makan. Kan? Okay, itulah. Sebab tu kita suka main game ni. Lepas tu, bad lah. Perkataan kasar. Not praying while fasting. Tidak salah waktu berpuasa. Laziness. Kemalasan. Okay, cuk kita masuk dalam surau. Okay. Sahur before sunrise. Sahur after sunrise. Maksudnya sahur lepas matahari kot. So, mestilah tak. Mesti ni dulu kan sebelum. Ceca ni suka tunggu kita lah. Yuk. Okay. Jangan jatuh. Tak apa. Kalau korang jatuh, korang tidak akan mati. Just. Nampak ada pocong. Bukan ni kerja kita pun. Dia just tak ikut kita je macam saja nak semakkan kita. Okay, so jom. Kita naik atas. Jom. Lompat. Okay. Yang ni macam biasa. This is my part of favorite hobby. Jangan. Tolong. Mati. Kena start balik. Hello. Wih. Okay guys. Tadi kan kita terjatuh. Alah, hantu ni menyemak lah. Okay. So, kita dah naik atas. Okay. So, mungkin perjalanan kita agak jauh lagi. Tanpa buang masa. Jom. Kita tengok sama-sama. Alah, kita tak suka pada pusing-pusing ni. Sebab apa? Sebab dia meningkat. Okay, ni. Good deeds during Ramadan multiplied. Amal salah di bulan Ramadan dilipat gandakan. Reciting, membaca Al-Quran. Giving food to others, memberi makanan kepada orang. Praying, solat tarawih. Helping the family, membantu keluarga. Alah, hantu ni. Tak apa, ini adalah penanggal. Okay, so kita tak tahu apa maksud dia. So, kita lalu. Betul. Taklah dah pernah main. Kya. Kalau korang main yang waktu korang dah masuk dalam game ni, memang ada jump scare. So, nak main game apa lagi? Komen lah. Alamak. Tali ke apa ni? Oh, tak. I don't like parts of tali. Okay, see. The question. Why do people still sing when syaitan is locked up? Mengapa orang masih berbuat dosa walaupun setan dikurung? Okay, jawapan dia. Not all sins are from syaitan's whisper, but from the person nafsu. Mungkin semua dosa dilakukan kerana bisikan, tetapi setan bisa dari nafsu orang sendiri. Okay, ini hantu raya. So, okay. 1 rakaat tarawih, 20 rakaat lah bos. Siapa tak pergi solat tarawih? Baik mengaku. Sila laporkan diri anda sekarang. Okay, benda tu akan jatuh. Kita tak nak pusing. Astaghfirullahalazim. Okay.
Okay, part ni kita ni agak tak suka sebab apa dia ada tali je. Entah, tak tahu part yang mana ada tali. Weh, boleh naik atas. Tak tahu pula boleh naik atas. Susah lah pakai apa ni nama dia? Warna biru ni. Ke susah sebab orangnya cantik sangat. Pick up line. Oh, ada hantu Jepang. Betul lah, ni lah yang tali tu. Nampak dia bergoyang guys. Kalau korang jatuh, habislah korang. Ulang balik. Alamak, macam mana ni? Weh, dah lah hang. Okay, tak apa. Okay, mari kita baca. Question. Why do ghosts still afraid of if shaitans are locked up? Kenapa hantu masih muncul kalau setan dikurung? Ini nenek kebayan. So, okay. Answer. Ghost is actually are jinn. And not all jinn are shaitans. Only shaitan are locked up. Hantu itu sebenarnya jin. Dan bukan semua jin itu setan. Cuma setan yang dikurung. Faham? Okay. Macam kita ni. Okay. Alamak. Kita tak pernah sampai sini wak. Ni ke? Betul. Alah, tapi banyak lagi surau. Lepas tu kita akan ditanyakan soalan. Sekejap. Guys. Ni first time kita sampai sini tau. Tak pernah lagi kita sampai kat sini. Selalunya main asyik jatuh. Oh. Salah Tak pernah kita main jadi macam ni. Oh, so you guys tak boleh main kat tempat sebelah tu. Sebelah Talimunan. Sumpah. First time dapat sampai kat situ. Okay, so mungkin yang level-level yang lain tu mungkin semua kita pro. Yang ni mungkin tak pro sebab kita tak pernah sampai kat sini. Faham? Alah, asyik jatuh je. Hai. Atau mungkin saya patut diam. Tak payah bercakap. Nak diam ke? Okay, mari kita baca. Lailatul Qadar is usually 27 of Ramadan or any odd days in the last 10 days. Selalunya pada hari ke-27 bulan Ramadan atau hari ganjil pada 10 hari terakhir. Weh, dah nak raya. Siapa nak raya? Siapa nak duit raya? Hehe. Okay, kita baca. Fasting is part of puasa itu bahagian dari 6 rukun iman. Alamak. Okey, betul. Okey. Ye, menang. Chain. Kita nak buat apa ni? Guys. Tak pernah kita menang, guys. This is our first time. Wee, amazing. Okay, maybe korang nak part 2, nak main yang biasa punya. Okay, tunggulah. Nantikan di part 2. Bye-bye. Dan dan jangan lupa like and share. Ni aku dah nikah. Jangan lupa like, subscribe dan komen cadangan. Dan jangan lupa tengok di part 2 pula. Nanti kan part 2. Main game Scary of Tower. So, bye. Assalamualaikum.